Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kembali bersama saya Ustaz Zulkarnain bin Hasan, pengarah Yayasan Amanah Tok Kenali, dalam slot Kultum, kuliah 7 minit, yang membicarakan sebuah kitab kecil yang bertajuk Meraih Pahala Besar dengan Amalan Ringan. Sekarang kita berada pada siri yang kedua yang membicarakan sebuah hadis pendek, tetapi pahalanya Masya Allah begitu hebat. Hadisnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Maksudnya, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salatul Musafirin wa Qasruha. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, walaupun hadis ini pendek, tapi kalau kita lihat pada maknanya, Masya Allah, hebat ya, dari segi ganjarannya. Sesuai dengan nama kitab kita, Al-Ajrul Kabir Alal Amalil Yasir. Ganjaran yang besar dengan melakukan amalan yang mudah. Ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan, Raka'ata al-fajri, 2 rakaat solat fajar. Maksud solat fajar di sini ialah solat sebelum subuh, atau kita sebut sebagai qabliyah subuh. Ya, sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat itu, kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Masya Allah. Ya, ringkas amalannya, mudah amalannya, tapi pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Kalau kita bayangkan dunia dan segala isi kandungannya itu apa? Apa yang kita nak kat dunia ni? Kita nak harta, kita nak perhiasan dunia, emas, perak, permata, kita mahu tahta, kerajaan, kita mahu wanita, kita mahu apa yang kita nak di dunia banyak. Tapi sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada segala yang kita idam-idamkan. Ya, iaitu kita akan perolehi insya-Allah di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, disambung lagi syarahnya bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahawa beliau adalah orang yang paling mengambil berat terhadap solat sunat sebelum subuh, di mana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tentang keutamaan 2 rakaat solat sebelum subuh ini dengan menyatakan bahawa lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan 2 rakaat solat sebelum subuh ya, merupakan amalan yang lebih aku cintai daripada dunia semuanya. Menggambarkan betapa serius, ambil beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dinyatakan oleh para ulama disebabkan besarnya pahala sembahyang sunat sebelum subuh ini, maka bagi mereka yang tertinggal mengerjakan solat sunat sebelum subuh, contohnya mereka ke masjid, tiba-tiba orang dah sembahyang subuh, ya, maka kita kena terus sembahyang subuh, tapi kita boleh qada, ya, qada sembahyang sunat sebelum subuh ni selepas terbit fajar, sebab besarnya pahala ya, sembahyang sunat sebelum subuh itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis kita pada pagi ni ringkas saja, ya, pakak beramal belaka dah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.